Assalamualaikum, selamat petang. Saya sanggup berlari ke tasik yang berbau busuk ini semata-mata untuk melihat mainan duniawi sahabat bersama mainan duniawi dia. Oh penat. Oh Tuhan, sangat penat. Tapi terpaksa gagahkan juga untuk sampai ke sini untuk melihat mainan duniawi dia. Oh Tuhan, indah. Sangat indah Tuhan. Lagi. Lagi. Oh Tuhan. Sungguh ringan kasutnya. Sungguh ringan. Cabut aku. Tapi sayang kakinya. Oh, pesta hari ini amat-amat enak. Amat-amat sedap dan lazat. Sungguh lazat berada di belakangnya. Jantung mencanak-canak. Kepenatan. Jom. Ikut atlet. Oh, penat sungguh. 30 minit. Ngam-ngam ke? Ngam-ngam cantik. Lagi. Sama-sama easy. Okay bang. Itu orang tak tahu penat tu. Aku nak sambung easy sikit lagi. Cukupkan 7 kilo 8 kilo okey lah petang ni. Jom. Nak. No, okey. Oh Tuhan. Baru terlepas mulut buaya. Dah termasuk mulut harimau. Oh Tuhan, penat sungguh hari ni. Kita cangkuk je lah. Selipar je. 1.11 satu selipar. Harimau dah lari. Dah kenyang dah. Okey. Amat-amat kenyang. Jom. Habislah. Nampaknya di sini ada sesi meracun. Diharap imannya kuat dan imanku juga kuat. Oh, cantik sungguh. Warnanya amat-amat wow. Dia dihadirkan dengan berat yang lebih ringan. Oh, tidak boleh dilentur guys, walaupun tiada pelik. Tidak boleh dilentur, amat-amat keras. Lebih daripada pelik. 11 kini menjadi tidak sedap setelah memegang ini. Subhanallah. Setelah memegang raksasa gorgon ini. Sedap. Sedap ni sedap. Sedap juga. Sudah. Gila lah. Baik saya tok ni. Saya. Besar tu? Besar. Ini sudah menjadi klasik. Ini beli kan. Ini cerita pun sedap. Oh, memang beli. Confirm. Confirm. Hari Sabtu ni on. Tewas. One man down. Keceng. Koyak poket saudara. Siapa kata hobi lari ni mahal? Murah je. Lari murah. Ini baru keluar 1,000. Ni 900 je. 900. Oh, gila badan aku. Oi.